Masjid Raja terletak di Saiburi, Patani. Masjid ini dikatakan yang pertama dan tertua di Saiburi. Dahulunya, masjid ini terletak di dalam kota raja. Masjid ini telah didirikan bersebelahan dengan sebuah bukit yang dikenali sebagai Bukit Selindung Bayu. Seperti mana Masjid Kerisik, Masjid Raja ini juga pernah terdiam selama berpuluh tahun. Namun, atas inisiatif penduduk setempat, kerja-kerja membersihkan dan membaik pulih masjid ini telah dilakukan agar masjid ini dapat digunakan kembali. Sehinggalah ke saat dan ketika ini, masjid ini terus digunakan. Okey, kalau dekat masjid ni kita boleh tengok ada satu telaga kat sini. Telaga ni walaupun dah ditutup dengan jaring di bahagian atasnya, tapi kita boleh tengok ada macam pipe kat kawasan ni lah, telaga ni yang mana dia bersambung terus ke bahagian kolam masjid ni lah, kolam untuk berwuduk. Okey, dan ni pula ya dalam keadaan dalam ruang solat masjid ini, dia tak besar mana lebar, dia tak besar mana, tapi dia memanjang, dia lebih kurang memanjang. Dan kalau ikut asalnya katanya dinding masjid ni dulu dia bata merah macam mana, tapi ke Masjid Kerisik macam itulah dia punya keadaan asalnya, tapi telah dibaik pulih dan bernafas baru seiring dengan penambahan jemaah kat kawasan ni lah. Jadi kalau hampa yang datang ke Saiburi, Patani ni, boleh saja main singgah ke masjid ini. Jangan lupa untuk main singgah ke masjid ini untuk tengok satu tinggalan sejarah yang masih wujud hingga ke saat ini. Walaupun kota raja tu dah tak ada, tapi masjid ini masih kekal. سير والحمد لله.